Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Farhan bin Zainuddin. Nombor matrik saya YTR22508 dari kelas lab 3A. Jadi pada video kali ini saya akan membentangkan tadabbur surah Al-Mulk, iaitu 4 pilihan ayat daripada surah Al-Mulk, iaitu ayat 20, ayat 21, ayat 23 dan ayat 24. Jadi jom kita mulakan. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Maksudnya, bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya, orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Tadabbur ayat yang ke-20 ini, ayat ini menjelaskan bahawa tiada sesiapa yang dapat menjadi bala tentera yang mampu membela manusia daripada segenap kebinasaan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengajak manusia merenung dan berfikir tentang hakikat kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengecam serta mencabar orang kafir dengan menimbulkan persoalan, adakah mana-mana tentera atau penolong yang boleh menahan sesuatu keburukan daripada berlaku ke atas mereka. Hakikatnya, tiada sesiapa pun yang dapat membantu mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menyatakan bahawa sesungguhnya orang kafir telah terpedaya oleh syaitan kerana menyangka bahawa azab tidak akan menimpa mereka sama sekali. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Maksudnya, atau siapa dia yang memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong, angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. Tadabbur ayat yang ke-21 pula, ayat ini menerangkan bahawa tiada sesiapa dapat mengurniakan rezeki jika Allah Subhanahu Wa Taala menahan rezekinya kepada manusia. Walau bagaimanapun, mereka tetap berada dalam kesombongan dan jauh daripada kebenaran. Seterusnya, ayat ini juga mengandungi hujah-hujah menolak pegangan batil orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala menolak dakwaan orang kafir yang mengatakan bahawa sembahan mereka adalah sumber rezeki dan sumber segala kebaikan dalam hidup mereka. Walaupun mereka mengetahui hakikat sebenar bahawa sembahan mereka itu tidak mampu memberikan sebarang faedah kepada mereka, namun mereka tetap berdegil dan terus menolak kebenaran. Sebagai kesimpulan ringkas bagi ayat 20 dan 21, kita manusia tidak mempunyai pelindung atau pemberi rezeki selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekuatan, pertolongan dan nikmat datang daripadanya. Maka janganlah kita bersikap sombong atau bergantung kepada makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Ayat yang ke-23 ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Namun, hanya sedikit sahaja nikmat yang disyukuri manusia. Ayat ini juga menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penciptaan seluruh makhluk daripada tiada apa-apa kepada lengkap tanpa bantuan sesiapa pun. Ia menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan melakukan apa sahaja. Penciptaan manusia ini disempurnakan dengan 3 anggota yang paling bermanfaat, iaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Penciptaan manusia yang sempurna adalah sebagai bukti bahawa hanya kepada Allah sahaja yang berhak disembah dan mengajak hambanya untuk bersyukur serta mengesakannya dalam ibadah. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. Maksudnya, katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan kembali.
Ayat yang terakhir iaitu ayat ke-24. Ayat ini membahaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia beranak membiak di atas muka bumi dan hanya kepadanya kelak manusia dikembalikan semula. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan manusia berkembang biak sehingga membentuk jalur keturunan yang panjang dan berterusan. Keturunan manusia yang berterusan ini menghasilkan kepelbagaian dari sudut bahasa, warna kulit, penampilan dan sikap yang sangat unik. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik pencipta. Masya Allah. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah kematian. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa manusia keseluruhannya akan kembali kepadanya. Setelah jasad mereka telah bercerai nanti, mereka akan dihidupkan kembali, dihimpunkan dan akan hisap segala amalan mereka ketika di dunia dahulu. Sebagai kesimpulan ringkas bagi ayat 23 dan 24, Allah mengurniakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai nikmat untuk mengenali serta mensyukurinya. Manusia juga akan dihimpunkan kembali kepada Allah pada hari akhirat untuk dipertanggungjawabkan di atas segala amalan. Oleh itu, sekian sahaja tadabbur ayat surah Al-Mulk daripada saya Muhammad Aswar Farhan bin Zainuddin pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.